Okey, ni kita dah dapat satu kereta Volkswagen lah, Volkswagen Golf R 2.0. Kereta konti lain pun kita ada buat juga. Cumanya kita lebih kepada BMW dengan Mercedes lah. Macam isu kereta ni, owner komplain dia punya kunci tu tak detect. Lepas tu naik lambang key not found lah dekat dia punya meter. Jadi bila kita buat troubleshoot, dia punya chassis modul ni ataupun gateway dia dah terbakar. Jadi kita tukarlah satu modul yang baru. Ni pun bukan yang baru lah, kita ambil yang half cut punya second hand. Still lagi boleh pakai. Kalau kita nak ambil yang baru pun boleh tahan keras juga harga dia. Tapi yang ni kita ambil yang boleh jimat, kita jimat dulu. Sebab barang pun elektronik ni kita nak kata wear and tear pun tak boleh juga. Kita tak boleh nak kata dia rosak macam selalu brake pad ke, absorber ke, sebab dia tak ada jangka hayat yang tertentu. Dia kira nasib lah. Kadang-kadang ada benda short pun boleh jadi dia rosak. Kadang-kadang kau pakai kereta 10 tahun tak pernah rosak pun benda ni. Jadi benda ni dia berkaitan dengan troubleshoot lah. Jadi kalau salah troubleshoot memang rabak punya poket. Sebab dia berkaitan dengan elektronik punya sistem. Jadi benda ni tak mahal pun. Tak sampai 1000 pun barang dia. 200-300 je. Jadi kalau korang masalah pelik-pelik ke, nak buat diagnosis, troubleshoot, boleh contact kita. Link kat bawah, okay? Luncur.